ada markah untuk kita menang dalam pilihan raya. Pada saat itu, perkemaskan JPKP, kita dah 25% kekuatan dah kita bina. Betul. Ya. Tak boleh habis kan, sebab dana semua dah beri. Elang dia orang dapat semua ni. Ya. Mereka bukan kata kami buat sukarela lah. Betul. Mereka ni semua Saya ingat malam ni ada satu tempat Perdana Menteri turun ke satu tempat tu. tak ada orang. JPKP tak main. Tu. Tengok. JPKP tak main, Perdana Menteri turun ke satu tempat. Dah tu, tak payah pergi jauh. Saya tak mahu sebut ni mana. YB Asmiro turun. Berapa ramai JPKP dia turun sambut dia. Dah atur Kita dah. baca untuk dia sudah. Ini Perdana Menteri. Ada beberapa isu yang berlaku dengan Perdana Menteri yang Datuk beritahu. Saya selalu beritahu kepada kerajaan. Jadi bukanlah kita nak salahkan. Tidak dimaklumkan. Mana-mana program menteri ke Perdana Menteri turun, mesti invite semua JPKB. Ya, kenal. Tetapi hari itu ada salah faham. Saya tak tahu lah panggil ke tak panggil. Tak panggil. Ini contoh dia tak Tapi panggil. tak main. Tak panggil. Ada yang tak panggil. Yang panggil betul-betul dia Siapa yang tanggungjawab? Itu dia tanggungjawab soalan. Jabatan Kerajaan lah. Jabatan Kerajaan. Sebab tu kami sudah tegur kepada Jabatan Kerajaan. Bukanlah nak kata. Yang ni jangan potong. Ni. Ini betul. Memang betul pun tak. Tak jemput. Jadi itu saya tengok ada loophole. Loophole. Nak kata salah siapa saya tak tahu. Ya, Cuma ya. saya tahu tak main. Cuma ada yang barang masalah. Itu masalah. Lagi dia potong ini. Ada yang betul lagi. Sebenarnya dari segi saya melihat bahawa dia ada dua, kemas dan SU. Tapi hari ini kemas dia ada sedikit pemikiran dengan kita. Pengarah kemas negeri ni dia letakkan syarat tu. Maksudnya kemas dia buat syarat yang betul-betul kalau you ada masalah ni Buang. buang. Lepas tu dia bagi kuasa penuh kepada pengurusi negeri dan ketua kawasan. Ya. Jadi kalau ketua kawasan ni tak apa-apa, buang. Yang tu. Tapi ada isu yang politik itu kita lain. Maksudnya dia ada punca kuasa. Ya. Jadi barulah dia kata tidak dulu lantikan tu kita biar aja. Ya. Biar lantikan oleh SU, biar macam tu. Lepas tu tak ada apa-apa tindakan. Jadi dia bagi pada dia kata dia pegang pada pengurusi negeri dan ketua kawasan. Saya tak boleh buat syarat, saya bagi majlis memantau macam mana yang Datuk kata tadi tu. Dia kena bagi report. Dia bagi report, okey, hari ni dia dah mohon, dia dapat dana, dia dah ini. Okey, kampung ni. Bukan banyak mana pun. 20